Waktu mereka jadi kerajaan, memang PAS yang terdiri pada ulama-ulama kononnya dan ustaz-ustaz, ilmuwan agama dalam PAS, mereka menjadi setan bisu suatu 33 bulan kerajaan PN. Kita tidak melabel semudah itu. Kita bagi contoh. Apa contoh ada? Banyak kemungkaran di bawah kerajaan 33 bulan yang tidak pernah ditegur, tidak pernah dibantah oleh PAS. Maka itulah setan bisu yang sebenar. Mengangkat cabutan judi daripada 8 kepada 22, itu perkara mungkar. Kita buah kerajaan PS dulu kalau boleh nak hapuskan susah, kita kurangkan sikit, kurang sampai 8. Kan? Dah eloklah kurang sampai 8. Datang kerajaan PN mentah naik kepada 22 balik cabutan judi. Ada ulama-ulama PAS tegur, ada dibantah? Tak. Itulah setan bisu. Itulah dia setan bisu. Apa lagi? Pesawat Israel. Sebut Israel kata kena ban pula kat TikTok ni. Kan? Pesawat Israel diberikan kebenaran. Bukan pesawat komersial, pesawat pejuang. Perisikan. Kan? Minta kebenaran untuk menggunakan ruang udara negara kita. Terima kasih Wan Zul. Menggunakan ruang udara negara kita. Diberikan kebenaran oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2021. Kita bagi fakta saudara siap dengan tahun sekali. Tahun 2021. Diberi kebenaran di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Batas tahun, terima kasih. Diberi kebenaran di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Bukan mereka menceroboh ruang udara, bukan ceroboh, diberi kebenaran oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada parti PAS. Menteri-menteri kabinetnya ada orang PAS. Bukannya daripada mereka. Bukannya pesawat Trump. Pesawat Israel yang menyembelih umat Islam selama ini, yang menghisap darah umat Islam selama ini, yang membakar masjid-masjid, yang membunuh kanak-kanak dan wanita dan orang tua. Tentera yang paling kejam, yang dalam dunia ni salah satunya yang dipanggilkan kafir harbi, dia lah Israel. Yang disebut kafir harbi waktu. Dan kumpulan kafir harbi ini, sebuah negara Israel yang tak ada hubungan diplomatik dengan kita, tiba-tiba kerajaan PN, Perikatan Nasional, di bawah Din Cirit, membenarkan pesawat ini guna ruang udara kita. Dan pesawat ini lalu atas serban Haji Hadi, saudara. Lalu atas serban Haji Hadi, lalu atas serban MP Jasin. Kan? MP Jasin waktu itu tak apa lagi Kunut Nazilah. Tak jumpa lagi Kunut Nazilah waktu itu. Haji Hadi pun tak boleh kata apa. Pesawat lalu atas serban dia, siap kena kencing berak atas kepala lagi. Tak kata apa. Maka itulah dikatakan setan bisu. Nak tengok setan bisu sebenarnya waktu 33 bulan. Siapa yang tak dah tahu kisah setan bisu, tengok peristiwa 33 bulan. Malamak setan bisu di kalangan mereka-mereka yang berjubah, mereka-mereka yang berserban. Itulah setan bisu. Hari ini dia nak tuduh. Dia nak tuduh pemimpin UMNO, puak-puak UMNO ni setan bisu. Satu contoh mereka tak bagi. Saya bagi tadi 2 contoh. Baru 2 saya bagi. Tak cerita lagi pasal jenama arak timah diwujudkan. Tak cerita lagi waktu COVID kedai-kedai kasino dibuka. Saya tak cerita lagi yang tu. Tak cerita lagi. Baru 2 benda saya cerita. Untuk membuktikan 33 bulan itu memang setan bisu dalam kerajaan. Kita minta dia tak payah 2. Kita minta 1 je. Buktikan UMNO adalah setan bisu dalam kerajaan Madani. Buktikanlah. Tak ada. Tak dapat buktikan. Sebab melabel itu lebih mudah. Tak payah buat fakta. Kan? Ini perangai puak-puak lawan lebih kelarah ni. Dan walau-walaun yang malas guna otak, yang malas berfikir, memang mereka ambil jalan mudah, percaya je cakap tok guru mereka. Ustaz takkan nak menipu. Lebay takkan nak menipu, dia kata. Percaya je lah. Tak ada siapa nak tanya. Cuba tanya sikit. Di mananya UMNO setan bisu ni, Tuan Guru? Bagi kami contoh boleh tak, Tuan Guru? UMNO jadi setan bisu di bawah Kerajaan Madani. Bagi contoh. Ada tak dasar-dasar yang melibatkan kepentingan Islam yang diabaikan di bawah Kerajaan Madani, yang disokong oleh DAP, tetapi UMNO tidak membantah? Ada tak contoh? Carilah contoh kalau ada. Tak ada. Jawab tak ada. Kalau saudara kata ada, saudara request kat saya naik kotak.
naik kotak ni. Bagi tahu satu contoh. Satu tak payah banyak. Saya minta satu aja. Buktikan bahawa ada dasar kerajaan, polisi kerajaan yang mengancam keselamatan umat Islam, kan? Yang UMNO tidak berbunyi. Satu je saya minta. Kalau ada, request naik. Cakap. Sebab tu saya katakan pemimpin mereka tak jumpa pun perkara-perkara yang menjejaskan agama Islam, yang UMNO berdiam diri. Mereka tak jumpa. Yang ada apa dia? Yang ada adalah idea UMNO untuk mengangkat Melayu, martabat Melayu. Dan juga Islam itu diterima pakai di bawah Kerajaan Madani. Itu banyak.